Nama saya Nur Haizal bin Nordin, dilahirkan di Kampung Raja. Pendidikan saya Sekolah Rendah Tengku Mahmud dan Sekolah Menengah Tengku Mahmud. Sebenarnya saya ada ramai guru yang menunjuk ajar saya bagaimana menghasilkan ukiran yang bagus, ukiran yang baik, dan kebetulan di Kampung Raja di daerah Besut ini kita mempunyai ramai tokoh-tokoh yang hebat. Jadi ini adalah pusaka kepada sesiapa yang berdarah Melayu, berdarah bangsa kita sendiri. Sesiapa pun boleh. Saya nak beritahu yang ilmu seni ini tidak diperturunkan secara pusaka kepada darah daging. Semua ukiran halus ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang harus kita menjaga dan mempertahankan supaya generasi kita akan datang dapat mengetahui dan mengingati apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Pada tahun 2022, saya mendapat anugerah Tokoh Kraft Negara oleh Kerajaan Malaysia melalui Kraft Tangan Malaysia. Saya rasa saya ingin mengucapkan berbanyak dan jutaan terima kasihlah kepada Kerajaan Malaysia dan Kraft Tangan kerana telah memilih saya, dan bukan setakat habis di situ, dan saya kena banyak lagi memberi sumbangan yang lebih baik seperti daripada sebelum ini untuk membangunkan, meletakkan Malaysia ini satu tempat yang terbaik di kalangan di mata dunia. Seni ukiran halus ini patut diteruskan kerana ianya mencerminkan adab dan budi bahasa bangsa Melayu zaman berzaman. Saya Nur Haizal bin Nordin, pengukir di dalam bidang seni kraft ukiran halus.